Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Bersama aku Mr. Viral. Okey, hari ini aku ada terperasan satu video yang dibuat oleh Zainal Story yang berkaitan dengan makanan yang ada di Malaysia, yang viral di Malaysia. Makanan itu adalah lemak tempoyak, ikan patin lemak lempoyak ataupun tempoyak yang difermentasikan dari durian. Okey, yang aku dengar sekarang, yang aku lihat sekarang, viralnya lempoyak tu dekat Malaysia. Ada pula warga-warga yang di sebelah sana, maksudnya warga-warga Konoha, warga-warga Indonesia yang nak claim, okey, yang nak claim makanan yang ada dekat Malaysia ni lemak tempoyak, lemak tempoyak durian. Okey, aku tak kisahlah dia nak claim ke ataupun dia tak nak claim ke, dia nak datang daripada mana pun makanan tu, kan. Ada yang setengah orang Indonesia kata makanan tempoyak itu daripada Jambi, Indonesia. Okey lah, itu lantak dia lah, terpulang pada dia lah. Dia nak cerita makanan tu daripada mana, daripada Indonesia ke, daripada Malaysia ke. Tapi yang menjadikan makanan itu viral, yang menjadikan makanan itu viral daripada Malaysia. Yang dia orang ni, orang Indonesia ni, dia memang, kita pun semua tahu, sedia maklum, warga Indonesia ni suka claim semua perkara yang ada dekat Malaysia ni, semua dia akan claim negara dia yang empunya. Lemak tempoyak dia yang dia punya, kereta api pun dia punya, kan. Semua kalau boleh dia nak claim dia yang terbaik, padahal tak ada apa pun. Okey, kita sambung semula. Dan tadi aku ada buat kerja sikit. Aku nak cerita, aku sebagai tukang masak yang ada dekat Malaysia, kan, bekerja warung, kedai makan sendiri, kan. Sangat-sangat mengetahui duduk perkara sebenar tempoyak ikan patin ni. Okey, tempoyak ikan patin ni di-viral, diperluaskan kat Pahang. Okey, orang-orang sana dia masak ikan patin ni bukan ikan patin yang terkurung dalam sangkar. Dia orang tangkap ikan patin betul-betul ikan patin sungai yang tidak mempunyai lemak yang banyak. Tak seperti ikan patin yang ada di sangkar. Ikan patin yang ada di sangkar ni lemak dia tebal. Okay, lemak ikan tu tebal. Ikan patin yang bebas, makan dia pun makan buah-buahan yang ada di hutan, lemak dia tipis. Sebab itulah ikan patin yang viral di Pahang itu sangat-sangat mahal harga dia. Tak sama dengan ikan patin yang ada dekat kolam-kolam yang dipelihara oleh kebanyakan masyarakat yang membeli ikan. Itu yang mendatangkan ianya viral. Sebab ikan patin tu rasa dagingnya, tekstil dagingnya tu memang sangat-sangat padat, kurang lemak dan enak. Apatah lagi bila dimasak dengan durian, lempoyak durian. Okey, itulah mula ceritanya tersebar dan diambil video, dia masukkan dalam YouTube, masukkan dalam Facebook, TikTok, kan. Jadilah viral. Apabila benda ni dah viral, mulalah warga-warga Indonesia, warga-warga Konoha yang tak tahu apa-apa, dia tahu masakan tu, tapi apabila setelah Malaysia, warga Malaysia ni
memviralkan makanan tersebut, barulah mula claim makanan itu daripada Jambi, makanan itu adalah makanan tradisi orang Jambi. Okey, tak apalah, makanan orang Jambi sekalipun. Tak bermaksud orang Malaysia pun tak tahu makanan itu. Tak bermaksud kita orang Malaysia meniru masakan ataupun makanan daripada Jambi. Tak perlulah nak claim, okey, nak claim semua masakan yang ada dekat Malaysia ni semua masakan daripada Indonesia, nak claim. Okey, orang Malaysia bukan bodoh, orang Malaysia pandai, orang Malaysia tahu nak masak macam mana, tahu mengolah masakan daripada tak sedap jadi sedap, yang tak viral jadi viral. Bila dah viral, mulalah Indonesia, okey, inilah makanan daripada Indonesia, Malaysia telah claim makanan ini, itulah makanan tradisi masyarakat kami. Habis masyarakat kamu je lah Indonesia yang tahu masakan patin lemboyak ini, warga Malaysia tak tahu. Itulah masalahnya mentaliti warga Indonesia yang macam mana nak kata kampung sangat pun boleh dikatakan macam tu. Yang bandar sangat pun dia punya poyo, kata orang Malaysia poyo kan, dia punya belagaknya orang Indonesia yang duduk di bandar ni mengalahkan sultan. Kalau orang kampung pula dah miskin, bodoh pula. Itulah realiti masyarakat di Indonesia yang ada. Berbeza pula dengan masyarakat di Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia, yang pernah duduk di Malaysia, bertahun-tahun di Malaysia. Mentaliti dia dah terikut-ikut dengan warga Malaysia dan dikatakan bijak sikit daripada warga Indonesia yang tak pernah datang ke Malaysia. Bila dia tahu masakan ataupun makanan ataupun perkara-perkara yang ada dekat Malaysia ni, dia tengok serupa dekat kampung dia, dia cakap inilah Malaysia, tiru masakan kita, tiru apa yang kita buat dekat kampung, dekat Indonesia, semua rakyat Malaysia tiru. Mbahmu. Itulah Indonesia ni, dia suka sangat claim dengan apa yang Malaysia buat. Warga Malaysia buat, dia suka sangat claim. Kita pun tak tahu apa masalah dengan warga Indonesia. Okey, banyak sangat masalah yang ada. Semua benda je nak claim. Kapal terbang je nak claim. Kalau kapal terbang tu ada dekat Malaysia, buatan Malaysia, dia pun cakap ini buatan Malaysia, kapal terbang ni claim daripada Indonesia, tiru ciptaan Indonesia. Kereta api laju, kereta api laju tu Malaysia dah nak buat dulu, cuma history COVID-19 Malaysia tak jadi dan batalkan perancangan untuk kereta api laju. Kalau ikut Malaysia dulu sebelum Indonesia yang buat. Tapi okey, kita tengok sekarang yang dibangga-banggakan kereta api laju, wush. Kereta api yang bernama Wush daripada China, buatan China. Okey, tengok sekarang berapa ramai orang yang naik kereta api Wush. Warga Indonesia tak ramai. Yang ramai naik kereta api Wush adalah warga Malaysia yang datang melancong. Maksudnya warga Malaysia yang banyak support kewangan dalam Indonesia. Itu pun warga Indonesia nak belagak lagi, nak poyo lagi. Dengan erti kata lain, poyo. Warga sendiri pun tak support dengan kereta api laju Wush, sedangkan pelancong-pelancong, terutama sekali pelancong yang ada di dalam Malaysia yang support kewangan kereta api Wush, itu pun nak belagak. Sudah-sudahlah nak klaim-klaim perkara-perkara yang remeh-remeh ni. Kalau anda nak betul-betul satu makanan tu berjaya, viralkan, dikenal oleh antarabangsa, peringkat nasional,
Buat satu makanan tradisi anda sendiri dan viralkan. Bukan ambil orang punya makanan, claim, lepas tu buat dekat negara anda, viral. Lepas tu mengaku-mengaku makanan itu daripada Indonesia, sedangkan daripada Malaysia. Cukup-cukuplah warga Indonesia yang bodoh ni. Cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah. Jangan terlalu bodoh sangat. Kata negara yang mendunia. Semua perkara di Indonesia ni mendunia. Aku selalu tengok lah, kan, Gubernur Jawa Barat, siapa? Kang Deddy Mulyadi, kan? Okey, aku selalu tengok dia punya YouTube. Aku tengok selalu perjalanan hidup dia. Dan aku selalu tengok Kang Deddy Mulyadi ni masuk kampung-kampung. Apa yang berlaku di kampung warga-warga Indonesia, terutama yang aku lihat sekarang ni, Jawa Barat. Tahap kemiskinan, jalan raya yang hancur, yang kaya bertambah kaya dengan korupsi, macam-macam berlaku. Itu yang warga Indonesia ni bangga-banggakan, mendunia, katakan mendunia. Sedangkan tak ada apa-apa, kosong, zero. Warga Indonesia zero. Okey, itu saja daripada Mr. Viral. Aku tak nak fikir banyak, tak nak cakap banyak. Mana warga-warga Indonesia tu, tolonglah fikir-fikirkan. Kan, jangan nak claim perkara-perkara yang tidak-tidak. Okey, cipta sendiri apa yang anda nak, lepas tu viralkan. Barulah rakyat Malaysia ni, rakyat Indonesia yang terbaik, boleh cipta satu perkara dan diviralkan sampai peringkat international. Jangan ambil orang punya, buat ciptaan sendiri. Okey, yang anda cipta sendiri, motor yang rodanya banyak, yang boleh anda ciptakan. Tapi dekat setakat itulah anda duduk. Untuk warga anda saja, tak boleh pergi ke luar negara pun. Ciptaan anda, kereta mana? Kereta nasional anda mendunia? Tak. Mana yang anda cakap kapal perang Indonesia, jet pejuang Indonesia mendunia? Tak. Sekadar yang ada dekat dalam Indonesia saja. Okey, itu saja. Kalau suka dengan reaction Mr. Viral, tolong like, comment, share dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.